Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Selamat datang ke podcast Aksara TV. Saya Nur Aina Najah binti Mata, hos anda pada hari ini. Bersama saya ialah Ustaz Ahmad Fatullah bin Azmi. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk amalan sunnah di bulan puasa. Ustaz, boleh jelaskan apakah maksud sunnah dalam Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila ditanyakan apakah amalan sunnah di bulan puasa, apa maksud sunnah? Sunnah ini adalah segala perbuatan, percakapan, tindak tanduk yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai sunnah. Yang mana kita sebagai umat Islam wajar ataupun harus ataupun wajib untuk kita ikut segala apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, boleh Ustaz jelaskan apakah amalan-amalan sunnah yang sangat digalakkan dalam bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Amalan sunnah yang boleh kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ni banyak. Kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Sebagai contoh yang biasalah, maknanya contohnya adalah seperti solat tarawih. Jadi ada yang pertikar kenapa 8, kenapa 20, tak payah pertikar lah, buat je. Sebab solat tarawih ni bulan lain tak ada, tapi bulan Ramadan ada. Seterusnya selain daripada itu, selain daripada solat tarawih, kita pun ada program khatam Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tu antara amalan yang kita boleh lakukan. Sebab bulan puasa je kita boleh buat program. Contoh tadarus Al-Quran. Kalau bulan lain, kita sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, kadang-kadang tak ada. Antara yang lain lagi adalah seperti bersedekah. Kita boleh banyakkan bersedekah. Makna kita pergi solat jemaah kat masjid, masuk RM1, keluar daripada masjid RM1. Tu bersedekah. Petang pula pergi bazar Ramadan. Akan beli rumah kita je, beli amat tabuk 2 buku. Serumah kita, serumah jiran sebelah. Antara amalan-amalan sunat lain. Jadi, antara amalan sunat untuk yang kita khusus pada kita juga adalah pada waktu malam kita bangun beribadah, berqiyamul lail, bermunajat, berzikir dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa penting ketika Ramadan. Sekian dulu podcast Aksara TV pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.